Hai, dah bayar ke PTPTN tu? Kebelakangan ini ramai ahli politik yang sedang berbincang tentang PTPTN ini. Ada ahli politik yang cakap kena buat pemotongan gaji, ada ahli politik yang cakap kita kena bawa balik travel ban ya, supaya anak muda yang berhutang dengan PTPTN ini tidak akan travel ke negara lain ya. Tetapi sebelum kita cakap tentang pasal itu semua, kita kena tahu apakah situasi gaji permulaan atau gaji graduan ya di negara ini. Saya baca satu petikan daripada apa yang telah dikeluarkan oleh Khazanah Research Institute ya. Penyidiknya adalah Dr. Muhammad Amirul Rafiq Abu Rahim. Ini adalah daripada news yang diterbitkan oleh Berita Harian. Apa yang dia cakap adalah lebih membimbangkan, hampir 1/5 daripada graduan masih menerima gaji rendah di bawah RM2,000 walaupun setelah lebih sedekat berada dalam pasaran buruh, menandakan cabaran besar yang perlu ditangani kerana ia mempengaruhi kemampuan graduan untuk menampung kos sara hidup pada masa hadapan. Sebelum kita berbicara tentang pemotongan gaji untuk bayar balik PTPTN, ahli-ahli politik, kamu kena bincang mengenai gaji permulaan graduan di negara ini. Ini adalah satu perkara yang sangat serius. Ada juga masalah underemployment di mana graduan skill tinggi ya, dia akan settle down dengan satu kerja yang tidak sesuai, tidak sepadan dengan skill yang dia ada. So kita ada masalah-masalah sebegini, tetapi kamu sudah fix mind kamu untuk hanya attack peminjam PTPTN. Itu bukan prioriti kita. Tetapi pada masa yang sama, saya juga tahu bahawa PTPTN memang mempunyai hutang yang tinggi sebab PTPTN pada masa sekarang mereka tidak lagi bergantung kepada pendanaan daripada kerajaan. Mereka mendapat duit daripada money market ya. Sebab itulah Parti Sosialis Malaysia selalu cakap benda-benda penting seperti pendidikan, kesihatan, perumahan. Ini semua adalah hak asasi manusia. Benda-benda penting tidak harus ikut logik kapitalisme. Pendidikan seharusnya percuma. Anak muda tidak harus berhutang semasa dia keluar belajar dan masuk kepada dunia pekerjaan. Tetapi apa yang situasi hari ini adalah anak muda berhutang beribu-ribu ringgit sebelum dia dapat pekerjaan. Sebab itulah PTPTN ini not sustainable lah. Ya. Bukan untuk PTPTN itu sendiri, tetapi untuk jangka masa yang panjang, anak muda yang berhutang tinggi, gaji pun tak berapa, kualiti kerja pun ke laut. Bagaimana kamu expect anak muda ini untuk bayar balik hutang? Sebab itu Parti Sosialis cakap, lebihkan pembinaan universiti-universiti awam. Kurangkan pengaruh universiti-universiti swasta di negara kita. Ambil alih universiti-universiti swasta yang sedia ada dan jadikan pendidikannya percuma. Kalau kita ada duit 1.1 bilion untuk bail out Sapura, kita juga bolehlah memberi pendidikan percuma at least sekurang-kurangnya di universiti-universiti awam dan ambil alih universiti-universiti swasta yang ada dan bagikan secara percuma kepada anak muda kita. Ini adalah satu perkara yang kita boleh buat. Sarawak dah buat, bila kita nak buat?